Matilda kek kunafa ni baru-baru nak viral. So tak panjang lagi beratur dia. Coklat kunafa biasa, tapi yang ni luar biasa. Sebab dia punya coklat pun dia buat Matilda juga. So walaupun tak ada rangup, tapi dia lebih lembut. Kunafa pun ada juga. Hari tu sajalah bawa anak pergi Kuala Lumpur, pergi Pavilion pula tu. Lepas tu anak cakap nak yang manis-manis. Anak tekak. Bukan anak tekak aku, anak tekak bini aku. Okey, yang lembut ni dia ada pistachio tau. Dekat atas dia, dekat krim dia tu pun rasa pistachio. Lepas tu dekat atas tu ada taburan-taburan kacang, rasa krim. Air pun bagi aku yang pistachio ni rasa aiskrim, dan ais dia tu blended well, very very well. Yang ni aku cakap baru nak viral tu. Sebab masa aku pergi tu orang macam relax, tak tahu lagi. Ini aku kasih viral dia. So Matilda kunafa kek ni, dia kek tau, sangat lembut. Atas tu kita tabur kunafa, dan coklat tadi tu kita curah dululah. Dia ada bagi sekali. Rasa dia sangat manis, tapi manis dia tu bukan manis murahan tau. Betul, tapi manis mahalan. Coklat kunafa yang tebal ni tak ada kat tempat lain. Memang ada kat sini je, memang tebal. Tapi kalau nak Matilda kek tadi tu yang dijadikan coklat bar, inilah tempat dia. Ini pun secret, tak ramai orang tahu lagi. Dalam dia tu lembut sangat. Matilda dijadikan coklat bar. So semua ni jangan beritahu orang tau. Semua manisan ni ada dekat Kunafa Crips, Bukit Bintang, Kuala Lumpur.